Hotel apa belah ni abang dulu? Tadi bila sana? Hotel. Abang namanya hotel yang ni. Dah kahwin berapa kali mai ha. Bisnes pemain minggu ini. Hotel mana lah itu hotel pihak yang bos sewa. Apa tak mana apa ni? Oh tu. Mana panggil terbang? Terima kasih. Tak apa terbang. Mana? Kita panggil terbang ni. Apa terbang ni lah. Nak tu wakil. Buat dia ulang kahwin. Memang tak lebih. Kita dah sampai dekat Padang Mak Sirat. Padang Mak Sirat dekat belah terbakang. Betul bakar lu kan? Ubah. Mana tengok. Dia punya ni pasal kedai-kedai dia pun. Dulu kan depa ni orang panggil apa? Ada rumah, pasal rumah dia kampung ni. Tu dia jadi rumah dia sendiri. Lepas tu yang luar ni orang duk main melawat. Dia buka kedai orang main. Dulu tak jadi. Dulu tak ni. Dulu sikit lah. Aku nak beli barang apa lagi? Kau nak beli? Abah nak jersey Mendaki. Jersey? Ada apa? tu ada banyak. Ambil lah. Kakak nak apa? Tu. Nak beli tenda hati boleh? Tenda hati. Sini dia. Wow. Ni Boleh ya kakak beli tak apa. 3 besar. Tu. 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 Umur. Tapak kawasan ni. Nak tunjuk. Tu beras terbakar. Mari tengok cepat. Tu. Beras tu terbakar tau. Nampak tak? Tentu je ke? Inilah beras terbakar ni. Sejarah dulu-dulunya. Ha tu. Sini lah ni. Beras tu terbakar ni. Di kawasan ni. Macam mana dia boleh
boleh terbakar. Dia terbakar lah semua. Dia tapak kawasan. Masuri tak lem dah, tapak masuri. Masuri tak lem dah. Nak tak gamam dia. Cepat nak tekan mak. Dah. Ha? Mau dia. Ha? Tak tahu. Dia pihan. Dia perkahan ni kawasan ni dia terbakar bukannya satu tempat dia semua. Yang ni yang tinggal. Ni tahu bukan terbakar. Kawasan yang tertinggal yang ada lagi lah Kesambuti lah. Yang ada lain kawasan Tanding pun ni kok. Jom. Tapi tak ada. Kan sini. Pi sana. Tak terbakar. Sana tengah bang. Cepat. Kan. Tengok sini. Belah ni. Ni jadi kat belakang baru terbakar. Sini. Duduk kat depan. Dia dah kali dah kan? Ha? Dikali dah. Tekan-tekan pun dah. Nah, Duduk ni. Bomoy. Apa beri kat itu lah apa? Mati. tu dia orang budi. Ha? Tu. Perempuan. Selang budi. Perempuan. Tak pandai. Kau bagi dah. Tak ada. وإذ صرفنا Nak bah. Nah, Berapa? RM2. Ikut RM5 ni. sana dulu. Tu nak beli kat kawan tu. Takkan nak beli kat kawan kakak tu kat dia siap. Kayu kot ni. Oh, ada 4. Mak beli lah. Tu. Dia minyak. Bulan ni apa? 5, 10. 2, 5. 5 10 ringgit. Pegang tu, dekat lah nak pilih. Tempoh kot ni. Orang marah kot ni. Ya bah. Kau ambil 5. Aku kat mak dapat ada. Apa tak mak ayah? No. Ting. Jolok. Ini suruh muka kat hang. Mahal kok. Ya bah. Dimakan kat depan ni. Jadi pun orang marah kok. 5, 10 ringgit. Ambil lagi apa? Tahu kok. Semua jangan kat minyak. Nak apa? Ambil yang ni tu. Kejap lah. Ambil lah semua kan abah nak ni. Yang ni pun anak ni dah. Yang ni yang lang. Ni. Tu, dua lah. 1, 2, 3, 4, 5, 10 kan. Ini 3 ambil 2. Baru ni saya balik pergi combo di Pau.
Jahit siap dah, pakai je. Jahit dah, selamat. RM2, RM2 atau RM3 jahit dah. Jadi baikkan je. Langkawi RM2. Ini yang pekan RM5. RM5. Lepas pekan tiling tu. Tak pegang betul memang kan. Kita kira kampung ni sudah lah, area-area ikan batu tu kan. Mari sini kakak. Panas. Ni bawah ni. Saya bawa balik mai ni. Dia kenduri tak balik lah, tak larang dah. Balik terang lah. Sila. Kami hak hitam ni hak coklat ni hak coklat. Ini coklat. Itu masih panjang. Dah, tik sarung lah. Itulah macam corak lah. Masih panjang. Lepas tu tak tunjuk ni. Ni lawa. Ni saya buat baju kemeja. Rumah dia pandai jahit baju. Oh, corak dia lebih baju. Corak Jokowi lah Prabowo. Baju batik. Cantik lah. Lepas tu ni. Ni cantik ni. Siap. Siap bawah kan baju. Dia buat bunga-bunga tu. Ada dalam merah-merah. Tu lawa tu. Ni siap. Ini sama tak usah? Corak lain. Corak. لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله Macam ni tak mah? حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة Ni nak? الله أكبر Yang ni banyak dia pun buat baju. لا إله إلا الله Dia kalau beli batik viral tu RM10 tapi kain licin. Macam ni cik.